Okay guys, ini adalah quotation untuk sijil ESB Financing 2026. Sijil 200,000, okay. Untuk yang berumur 32 tahun, anda boleh buat tempoh maksimum 38 tahun lagi. Maka rate sekarang 4.05, paling murah dalam market, dan bulanan kita paling murah dalam market. Andaikan anda akan close ESB Financing lepas tahun, kita adakan dividen untuk tahun 2026 nanti sama macam tahun lepas, 5.75. Takaful RM20. Ni just minimum saja, sebagai syarat je untuk anda dapat rate promo 4.05 ni. Jadi bulanan anda adalah 860 ataupun RM861 anggaran. Modal setahun anda adalah RM10,324. Dividen, kalau anda close lepas tahun, anda akan dapat dividen RM11,500 atas 5.75% ni, sekali dengan surrender value RM2,266 kalau anda close lepas setahun. Jadi total cash anda bila anda buat SB financing dengan modal RM10,324 ni, modal setahun, anda dapat balik return sebanyak RM13,766. Untung bersih, dividen plus surrender value ni tolak modal setahun anda RM10,324 ni, anda dapat untung bersih 3.4k. ROI dia, return of investment 33% guys. Andaikan anda ada saving banyak ni, RM10,324 ni, anda just saving, simpan je dalam account ESB saving, start 1 hari bulan 1 sampai 31 hari bulan 12 akhir tahun nanti, cukup setahun, anda tak keluarkan langsung duit tu, anda just akan dapat RM593 sahaja kalau dividen 5.75. Jadi saving anda daripada 10,300 awal tahun tu, ada tambahkan dengan dividen yang dapat 593 ni, hanya akan jadi 10,918. Nampak tak guys? Beza kat situ 13,000 kalau buat SB financing, tolak 10,000. Beza untung bersih SB saving dan juga SB financing. SB financing akan dapat lebih sebanyak 2.8k guys. Anda pilih nak untung yang mana? Dengan modal 10,324 ni, dalam setahun anda nak untung 593 ataupun anda nak untung 3.4k setahun guys. Anda pilih nak untung yang mana, okey? Ni sekali lagi saya ulang, ini adalah quotation untuk sijil ESB financing, sijil 200,000 untuk yang berumur 32 tahun. Dengan modal 10.3k ni, anda boleh untung 3.4k setahun dengan ESB financing. Tapi dengan ESB saving, dengan modal 10.3k ni, anda just untung 593. Anda boleh pilih nak untung yang mana? 3.4k ataupun RM593 setahun. Kalau anda dalam kalangan anda nak buat ESB financing 2026, nak saya guide macam mana nak dapat untung 3.4k setahun ni, ataupun ada dalam kalangan anda yang dah buat SB financing 200,000 tapi rate anda tinggi daripada ni, maksudnya bulanan anda lebih tinggi daripada ni, boleh DM saya di TikTok ataupun di Facebook, Threads dan juga YouTube. Ataupun senang boleh WhatsApp je saya, nombor saya ada dekat bio TikTok tu. Boleh klik je di bio saya tu, nombor phone saya ada di situ. Boleh WhatsApp saya, boleh maklum kepada saya anda nak refinance ataupun baru nak submit SB financing 2026. Buat SB financing cara saya, anda dah untung 3.4k bersih setahun. Clear dah? Baik bah.